الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Yang mana ni? Yang mana? Raya. Oh, mari mancing kita jom. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Allah Akbar. Okey guys, jadi kami semua hari ni nak beraya di Sungai Empat. Let's go. Okey, mari jom. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami berada di Universiti Malaysia Kelantan, tepatnya di kawasan Kenyat 4, sebuah kawasan kampus yang luas dan strategik. Kenyat bukan sahaja sekadar ruang fizikal, tetapi memainkan peranan penting sebagai nadi kepada aktiviti pembelajaran, penyelidikan dan interaksi warga universiti. Untuk plan lantai bawah, ini telah menggunakan skala 1:75. Untuk dimensi tiang 1 ke tiang 2, berukuran 2,650 ml. Untuk bahagian tiang 2 hingga ke 3, 2,650 ml juga. Jadi dimensi untuk ukuran keseluruhan dari tiang 1 hingga ke tiang 3, berukuran 8,921 ml. Bagi dimensi untuk bahagian tangga bawah, berukuran 1,170 mm untuk bahagian tiang bawah. Untuk dimensi tiang A ke B, berukuran 3,012 mm. Bagi B ke C, 3,012 mm. Dan C ke D, ukurannya sama, 3,012 mm. Dan E ke F juga ukurannya sama, 3,012 mm. Dan untuk keseluruhan dari A ke F, berukuran 15,060 mm. Bagi keratan rentas, kami membuat keratan rentas SS pada bahagian hadapan dan untuk YY pula pada bahagian sisi sebelah kanan. Untuk plan lantai atas ini telah menggunakan skala 1:75. Dimensi tiang 1 ke bahagian 2 berukuran 2,650 mm dan dimensi daripada tiang 2 ke bahagian 3 berukuran 2,650 mm dan dari tiang 3 ke tiang serambi bahagian atas berukuran 3,621 mm dan dimensi keseluruhan daripada tiang 1 ke tiang serambi belah atas berukuran adalah 8,921 mm. Bagi dimensi untuk bahagian tangga bahagian bawah ukuran 1,170 mm untuk tiang bahagian bawah. Untuk dimensi tiang A ke B berukuran 3,012 mm dan B ke C 3,012 mm. D ke C ke D juga 3,012 mm dan D ke E juga 3,012 mm. E ke F juga 3,012 mm dan ukuran keseluruhan sebanyak 15,060 mm. Manakala untuk bahagian dimensi bahagian tingkap berukuran 860 mm untuk dimensi tiang pada bahagian dalam. Untuk lantai atas berukuran 3,012 mm. Untuk tiang serambi lantai atas daripada sini ke sana berukuran 4,168 mm. Merupakan skala 175 yang menunjukkan perangai atas keseluruhan reka bentuk bumbung bangunan, bentuknya simetri dan memanjang dengan satu bumbung tambahan yang menonjol di bahagian depan. Bumbung utama menggunakan bentuk perambu panjang dengan hujung bumbung limas, manakala bahagian tambahan di hadapan juga berbentuk limas kecil yang bersambung dengan bumbung utama. Dari segi dimensi bangunan, plan menunjukkan ukuran grid struktur dari A hingga F. Jarak antara grid adalah sekitar 3,012 mm setiap segmen dengan panjang keseluruhan lebih kurang 15 meter. Lebar bangunan pula sekitar 7.8 meter. Ini menunjukkan bangunan bersaiz sederhana, bukan struktur kecil. Secara keseluruhan, reka bentuk bumbung ini stabil, seimbang dan sesuai dengan iklim Malaysia kerana membantu pengaliran air hujan serta pengudaraan yang baik. Bagi pandangan hadapan, struktur ini mempunyai lebar keseluruhan sebanyak 15,060 mm. Elemen papan kerawan digunakan pada bahagian hadapan dengan ukuran sepanjang 3,987 mm sebagai elemen estetik dan juga pengudaraan visual. Kemasan lantai menggunakan jubing bercorak dengan saiz 1 nanang kali 1 nanang mm bagi setiap unit corak, disusun secara sekata dan menghasilkan penampilan yang kemas dan juga teratur. Bahagian tangga direka dengan lebar 1050 mm bagi memastikan pergerakan pengguna yang selesa dan juga selamat. Manakala sudut bagi struktur atap ditetapkan pada 33 darjah bagi memastikan keseimbangan reka bentuk serta fungsi perlindungan yang optimum. Bagi pandangan belakang, jarak dari aras puncak bumbung hingga ke aras alang bumbung ialah 2044. Jarak dari aras alang bumbung ke aras lantai atas bersamaan dengan 3054 mm. Manakala jarak dari aras lantai ke aras bawah lantai bersamaan dengan 3112 dan jarak aras
dari aras lantai bawah ke aras tanah bersamaan dengan 790 mm. Jadi keseluruhannya dari aras puncak bumbung hingga ke aras tanah bersamaan dengan 9000 mm. Bagi dimension atap A ke atap B berukuran 3012 mm, dimension atap B hingga atap C berukuran 3012 mm. Manakala bagi dimension atap C ke atap D, jaraknya ialah 3012 dan dimension bagi atap D ke E ialah 3012 mm. Bagi dimension atap A ke atap B berukuran 3012 mm, dimension atap B hingga ke atap C berukuran 3012, manakala bagi dimension atap C ke atap D, jaraknya ialah 3012 mm juga. Bahagi dimension atap D ke atap E ialah 3012 dan dimension ke E ke F juga 3012 mm. Jadi jumlah keseluruhan jarak di antara dimension A ke dimension F ialah 15060 mm. Untuk darjah kecondongan atap dan bumbung pula ialah 33 darjah. Untuk pandangan sisi kanan ini telah menggunakan skala 1:75, di mana saiz tiang ialah 200x200, di mana jarak dari aras bumbung hingga ke aras rasuk ialah 2044. Jarak dari aras rasuk ke aras lantai atas bersamaan dengan 3054. Manakala jarak dari aras lantai atas ke aras lantai bawah bersamaan dengan 3112 dan jarak dari aras lantai bawah ke aras tanah bersamaan dengan 790. Jadi keseluruhannya dari aras puncak bumbung sehingga ke aras tanah bersamaan dengan 9000. Bagi dimensi atap A ke atap B berukuran 3621, manakala dimensi atap B hingga ke atap C berukuran 2650. Manakala bagi dimensi atap C ke atap D, jaraknya ialah 2650. Jadi jumlah keseluruhan jarak di antara dimensi A ke dimensi D ialah 8921. Untuk darjah kecondongan atap atau bumbung pula ialah 33 darjah. Bagi pandangan sisi kiri pula, lebar keseluruhan terniak ialah ukurannya 8921 mm. Manakala bagi lebar tiang, setiap tiang mempunyai ukuran 200 meter yang berfungsi sebagai elemen sokongan yang utama kepada struktur bangunan ini. Alih kepada bahagian tangga sisi kiri, lebar keseluruhan tangga ialah 1263 mm. Tangga ini dihiasi dengan jubin bermotif di mana setiap unit jubin kecil berukuran 16 mm, darab 16 mm. Seterusnya bagi bahagian bumbung, ukuran lebar keseluruhan bumbung ialah 12093 mm yang menunjukkan saiz bumbung yang lebih lebar berbanding badan bangunan bagi tujuan perlindungan dan perudaraan. Untuk bahagian serambi, ukurannya 3621 mm. Akhir sekali, pada bahagian bawah serambi terdapat corak berkerawan dengan ukuran keseluruhan 3421 mm. SSS ni dilukis pada skala 1:75 dan menunjukkan ukuran menegak serta mendatar bangunan. Ketinggian dari aras tanah ke aras lantai bawah ialah 790 mm. Dari lantai bawah ke lantai atas ialah 3112 mm. Seterusnya dari lantai atas ke aras alang bumbung ialah 3054 mm. Dan dari aras alang bumbung ke puncak bumbung ialah 2044 mm. Jumlah keseluruhan ketinggian bangunan ialah 9000 mm. Bagi ukuran mendatar, jarak grid A ke F ialah masing-masing berjarak 3012 mm setiap satu. Dengan jumlah panjang keseluruhan adalah 15060 mm. Sudut kecondongan bumbung ialah digunakan 33 darjah bagi memastikan saliran air hujan yang baik. Untuk kereta rentas YY ini telah menggunakan skala 1:75. Jarak dari aras bumbung hingga ke aras rasuk ialah 2044 mm. Jarak dari aras rasuk ke aras lantai atas bersamaan dengan 3054 mm. Manakala jarak dari aras lantai ke aras lantai bawah bersamaan dengan 3112 mm dan jarak dari aras lantai bawah ke aras tanah bersamaan dengan 790 meter. Jadi keseluruhannya dari aras puncak bumbung sehinggalah ke aras tanah bersamaan dengan 9000 mm. Bagi dimensi atap A ke atap B berukuran 3621 mm. Dimensi atap B hingga atap C berukuran 2650 mm. Manakala bagi dimensi atap C ke D, jaraknya ialah 2650 mm. Jadi jumlah keseluruhannya jarak di antara dimensi A ke dimensi D ialah 8921 mm. Untuk darjah kecondongan atap atau bumbung ialah 33 darjah. Dengan keluasan sekitar 15,060 kali 17,775, kawasan terniak 4 memberi ruang yang selesa dan terbuka untuk pelbagai aktiviti akademik dan sosial. Kawasan yang luas ini juga mencerminkan perancangan kampus yang menitik beratkan keselesaan dan kelestarian.
Tahniah 4 bukan sahaja menyokong keperluan pembelajaran, malah membentuk juga persekitaran kampus yang harmoni dan inklusif. Ia juga menjadi contoh bagaimana ruang fizikal boleh mempengaruhi kualiti pembelajaran dan juga kesejahteraan warga universiti. Akhir kata, Tahniah 4 merupakan simbol pembangunan kampus yang berteraskan ilmu manusia dan juga alam. Dari ruang inilah generasi berilmu yang bersedia membina masa depan negara. Tegak berdiri bangunan lama, warisan halus penuh bermakna. Warisan bangsa kekal terjaga menjadi saksi sejarah negara. Alright.